Assalamualaikum semua. Okey, hari ni aku nak tunjuk kat korang satu produk yang boleh dikatakan legit lah. Dia mampu untuk mengurangkan korang punya kos penggunaan minyak. Okey, so aku ada ni produk dia. Nama dia EcoStar. Produk ni kelebihan dia sebenarnya dia boleh bagi korang punya enjin bebas daripada karbon-karbon, mencuci enjin. Lepas tu dia boleh bagi enjin korang smooth. Penggunaan minyak juga dapat dipertingkatkan. Maksudnya dia dapat kurangkan korang punya fuel consumption. Tak kisahlah korang pergi mana apa semua. Okey, untuk menunjukkan bukti, dekat sini korang boleh tengok minyak aku 2 bar, boleh pergi 104 km. Aku hari ni nak pergi PD dan aku akan tunjukkan bila dah sampai dekat sana. Bila dah sampai dekat PD nanti aku akan tunjukkan berapa minyak aku. Dekat sana nanti baru aku akan isi benda ni dan aku akan isi minyak sekali lah. Lepas tu aku akan pusing-pusing PD. Nanti korang akan tahulah berapa minyak yang aku guna and berapa pula lepas aku guna fuel saver ni daripada jenama EcoStar. Berapa pula daripada PD nak ke Seremban. So kita saksikan nantilah, okey. Aku pakai produk. Dia nama produk Okay guys, so tadi aku terlupa nak reset ni. Nak tunjuk aku dah reset ni. Okay, so aku dah reset. And sekarang ni minyak aku 97 ni boleh pergi, range dia boleh pergi kan. Okay, masih 2 bar. And aku gunakan trip A dan aku akan pergi ke PD lah. Okay, jumpa korang kat sana nanti, okay. Okay, so aku dah isi minyak and aku dah letak dah produk ni tadi. Produk ni tadi aku lupa pula nak tunjukkan daripada Seremban ke PD. Kalau korang boleh tengok kat sini, yang ini tadi daripada Seremban 97 sampai sini tadi tak silap 56 atau 55 macam tu lah. Aku dah isi minyak dan aku juga dah letak produk ni. So hari ni aku nak sekarang ni aku nak pusing-pusing. Aku nak pusing-pusing dekat PD dan kita tengok hasil dia macam mana. Dah daripada pusing-pusing, kita pusing-pusing lepas tu terus balik ke Seremban, okey. Sekali lagi aku lupa yang nak set trip A ni. So tadi dah 41.2 kan. So ya, dah kosong-kosong dah kosong-kosong. Apa nanti aku update lagi, okey. Okay, so aku nak update yang tadi aku dah isi minyak kan. So aku dah pusing-pusing kat PD semua. And sekarang dah pukul 9.15. Tadi aku duduk lepak-lepak, pusing-pusing kat PD. And macam korang nampak, trip aku dapat pergi 51 km. So ada peningkatan daripada yang sebelum ni. Lagi satu kereta ni dia baru pakai So bila baru pakai dia macam dia not on the spot. Okay, so itu saja. Lepas ni aku nak balik Seremban pula. So sekejap lagi aku update lagi, okay. Alright, so sekarang ni aku baru nak gerak daripada PD sebabkan aku ada hal sikit tadi. Macam yang korang boleh nampak. Alamak, tak nampak Sekejap. So macam yang korang boleh nampak dekat situ, meter minyak aku menunjukkan 141 dan aku dah jalan lebih kurang 68 km. Sekarang ni aku on the way Seremban. Kita tengok lah macam mana hasil dia. Okay, kat Seremban nanti dah sampai Seremban, dah sampai rumah aku update lagi. Okay, so aku dah sampai dekat rumah dah sekarang ni. Dan macam korang nampak, range dia 115 daripada tadi 141. Lepas tu trip dia sekarang ni dah 102. Okay, so selain daripada produk ni dapat menjimatkan minyak dan juga dapat mengurangkan karbon dalam enjin, dia juga dapat memanjangkan jangka hayat enjin. So itu je lah untuk produk ni. Kalau korang rasa berminat, korang nak support aku semua, aku akan letak link dekat bawah. So korang boleh beli lah. Okay, apa-apa pun terima kasih lah sebab dah tengok video ni, okay.
24 hours later. Okay, so aku nak bagi tahu yang untuk minggu ni aku takkan buat video. Okay, disebabkan macam yang kau tengok sekarang depan ni, aku dah mula cat bahagian-bahagian parts-parts yang lain-lain semula. Jadi disebabkan benda tu, aku mungkin tak sempat nak update setiap kali. So aku just nak fokus dekat satu benda. And lagi satu ni adalah parts yang aku dah tembak buat masa ni. Aku dah cat bumper belakang dengan depan. Okay, ni progress dekat sekarang ni. Next, okay, benda-benda ni semua aku dah buka. Ni benda-benda ni semua aku dah buka. Lepas tu yang kat tepi ni aku tak tahu apa nama dia, aku dah buka kat benda tu. Macam getah ni aku rasa aku takkan buka sebab benda ni macam susah agak nak buat. Nak kena keluarkan tingkap. Jadi aku rasa aku takkan buat benda tu sebab benda ni nak keluarkan getah ni kena keluarkan tingkap. Okey, lagi satu aku dah ni skirt pun aku dah cat. Tapi baru primer lah. Semua ni sekarang ni baru stage primer je. Kereta. Okay, so kereta takat ni aku baru sand bumbung je aku baru sempat nak buat sebab kan benda ni tak siap lagi. Dia sebenarnya bila aku cat panel-panel ni semua, lepas tu aku nak tunggu dia kering, aku lari kejap buat benda ni. Okay, satu lagi aku nak update yang pasal aku pasang sunroof ni. Dia kan dah potong bumbung ni. So bila dia potong bumbung ni, and then bila dia welding, aku tak pastilah sebab bila dia welding, bumbung yang dia orang pakai ni, yang D14 ni, dia macam tak sama dengan bumbung aku. Memang dia orang cakap flat on flat, tapi dia punya flat ni tak tahulah, mungkin ada beberapa faktor yang lain, macam dia orang welding tu ke apa ke, benda-benda tu. So dia macam dia tak straight, dia macam dia ada alun. Kalau korang boleh nampak kat sini, yang ni dia dekat sini dia ke dalam, lepas tu dia naik balik. Sama juga dengan kat sini. Dekat sini dia naik, lepas tu dia turun, and then dia naik balik. Jadi aku ingat aku kasih main kat sini untuk tutup. Lepas tu aku akan start untuk buat body kat kereta lah. Alright, so aku rasa itu sahaja. So jangan lupa like and subscribe, okay? Bye.